kembali bersama Cikgu Syarif lagi dalam studio yang berikutnya, right? So saya ada 2 studio tadi, saya tukar-tukar. Okey, sebenarnya pada pendapat Cikgu Syarif simple je. Kalau katakan seandainya kita minat dengan dunia multimedia, sampai ke hari ni perubahan terlalu jauh. Cikgu Syarif sendiri bermula daripada era analog, era tahun 70-an, 80-an. Okay, 90-an, era tahun 2000 yang Cikgu Syarif pergi ke Shanghai, Cikgu Syarif pergi ke China untuk cari ilmu, hinggalah era AR, IR, Artificial Intelligence. Sebelum ni era 4.0, IR 4.0, okay, Industrial Revolution 1.4.0. Hari ni dah keluar apa ni, AR pula, AI pula kan. So AI lagi. So Cikgu Syarif memang nak kata bawa teknologi tu, tidaklah bawa, tetapi selalunya teknologi tu mudah menyerap. Okay. So sebenarnya bila kita bercakap tentang AI, Cikgu Syarif hanya ambil satu part aja, iaitu AI dalam bidang penerbitan video. Cikgu Syarif tak nak ambil yang AI dan berkaitan medik, AI berkaitan dengan industri dan sebagainya. AI tentang penerbitan video. Okey. Hari ni tak mustahil dah. Sejauh mana kepandaian kita, kebijaksanaan kita menggunakan AI. Okey. So ada yang tanya daripada awal lah, tak sabar dah sampai AI ni. Sebab AI ni adalah berkonsepkan adalah zero cost. Kan? Berkonsep zero cost. Maksudnya zero cost tu apa? Bila kita ada internet kat rumah, bila kita dah mampu nak menggunakan nak createkan visual, image, kita dah boleh buat image. Kalau kita nak menghasilkan teks ataupun kreatif teks, so kita nak cari teks maklumat, kita dah boleh guna ChatGPT. Kalau kita nak menggerakkan visual, so maknanya kita guna AI. Lepas tu kita nak buat editing, right, editing, so kita guna AI. Lepas tu kita nak buat VO, voice over. Okey, bila kita guna VO, kita gunakan dalam AI. So maknanya apa yang kita lalui hari ini zero cost. Cuma kita perlu bayar kos yang mahal adalah kos yang paling mahal adalah kosnya malas. Kan? Right. So bila kita malas lah, habislah, tak ada lah. So sebenarnya lain pada tu, dah tak ada kos. Cuma kos kita adalah malas. Okay. So kalau kita tengok dari segi apa yang cikgu nak tunjuk di sini adalah sedikit. Ini adalah video corporate fully AI kalau tak salah. Okay. Okay, ini adalah video corporate di bawah Infra. At least kami buat menggunakan AI. Berhad memainkan peranan dalam industri multimedia dan menyumbang kepada perkembangan berinovasi dalam teknologi multimedia kepada jabatan dan agensi kerajaan di Malaysia. Perkhidmatan kursus dan latihan multimedia, perkhidmatan produksi, production house, perkhidmatan pembekalan peralatan, perkhidmatan pembangunan studio dan maintenance IMG mempunyai bilik kelas dan virtual studio bersama kelengkapan prasarana yang lengkap, berkapasiti peserta seramai 20 hingga 40 orang suatu masa. IMG menyediakan perkhidmatan produksi seperti tenaga pakar dalam mengendalikan peralatan teknologi HD berpengalaman dan diiktiraf. Peralatan-peralatan sentiasa up to date. Kerja-kerja rakaman, penerbitan video corporate, multi-camera, studio editing dan teknologi network device interface, NDI. IMG mengorak langkah membina kredibiliti berteknologi tinggi dengan berdaya saing membina kemasyhuran dunia multimedia broadcasting. Okey, so maksud dia walaupun dia tidak menarik, tetapi kita kena ingat dia is a zero cost. Walaupun dia tak menarik lagi, peringkat awal dia tak menarik lagi. Sebenarnya Cikgu Syarif dah ada video corporate yang berbentuk video corporate 100%. Cikgu Syarif dah ada video corporate yang dimixkan dengan AI. Okey, so video corporate tu menggunakan visual yang biasa campur dengan AI yang biasa. So maknanya boleh.
Ada 2 video corporate yang Cikgu Syarif dah buat. So, yang ini Cikgu buat menghasilkan bersama tim dengan dia orang ni, dia orang hasilkan menggunakan 100% AI. Maknanya boleh. Cuma kelemahan dia dari segi movement dia. Kan? Dia movement dia sebab dia umpama tak cukup frame. Nampak tak kat situ? So dalam 1 second kita biasa guna 24 frame, 25 frame. Jadi kita kena speedkan balik. Masa kerja editing nanti kita kena speedkan balik movement dia tu. Supaya, sebab kalau kita tengok hari ni kebanyakan orang hasilkan visual AI sebenarnya kebanyakan dalam bentuk movement yang perlahan. Kalau kita tengok seperti azan maghrib TV3, so movement dia cukup perlahan. Belum lagi kita dapat melihat dalam bentuk AI yang boleh berlari dengan keadaan normal seperti manusia. So kita kena cari satu alternatif kat situ. Okey. So dengan apa yang kita patut guna? Right. So zero cost. Cikgu dah sebut dah tadi zero cost kat situ. So maknanya dah tak ada cost yang kita boleh bermain. Maksudnya cost kita hanya apa? Cost kita hanya internet. Okey, internet. Cost kita hanya komputer. Alright, rest one tu seperti masa. Okey. Lepas tu lain-lain lah kos kita kena buat. Tapi dari segi kalau dahulu kita kena bayar VO. Okey, contoh kalau kita pergi sini. Okey, kita pernah dengar, kita pernah tengok. Sebenarnya semua orang dah pernah tengok, pernah guna dan apa semua. Sebenarnya tak ada isu pun. Seperti Pixel, text to video, Label Labs, audio, Leonardo to image, Runway to image. Yang ni semua kita perlu faham. Ini adalah penggunaan dia. Apa yang cikgu buat adalah berkonsepkan, masih konsep lagi adalah free. Free. Okey. Apa dia katakan free? Sebab okey, yang dikatakan free tu maksud dia kita ada point. So siapa yang baru mula nak bermain dengan AI, nak menghasilkan, ini adalah sebahagian dia yang saya dah mula letak. Okey, kita pergi kepada berikutnya. Alright. Kita pernah dengar tak untuk nak createkan image, kita ada Midjourney. Midjourney ni kita boleh registerkan dia, and then kita nak create image, kita cipta, kita kena belajar tentang prompt dia. Jadi bila kita dah nak image tu, image apa? So bila dia menghasilkan image itu, bentuk image itu, okey, kita ingat pada kawan-kawan yang belum pernah masuk di antara Midjourney dengan Leonardo ni, daftarlah. Bila anda daftar nanti, ikut step dia, di situ kita boleh proseskan. Kalau kita dalam konsep percuma, dia memberikan kita 150 poin sehari. Itu untuk kita guna semasa secara percuma. Kalau hari ni dah habis 150 poin, tunggulah besok. Tetapi nak juga hari ni, buka akaun lagi satu. Cipta akaun 2. So you dapat 300 poin dalam masa 1 hari. So you dah boleh createkan image visual itu. Kan right. So maknanya bila kita dah boleh createkan image itu, mana dua ini tadi adalah Leonardo dengan Midjourney adalah dua image yang boleh apa pula ni? Yep, okey. So maknanya Midjourney ataupun Leonardo, tak kisah nak pilih yang mana, terpulang. Dua-dua ni adalah untuk menciptakan image. Okey, ini adalah untuk cipta image. Ingat image. So nak menghasilkan satu penerbitan corporate video ni bukan hanya satu app, satu software sahaja. So kita guna banyak software. Ini adalah salah satu. Maksud dia, kalau kita nak guna Leonardo, kita boleh guna Leonardo. Kita nak guna Midjourney, kita boleh guna Midjourney. Clear kat situ? Pernah guna Midjourney, memang padu. Ya, Alhamdulillah. So maksud dia, Midjourney dengan Leonardo ni bekerja, dia menciptakan image. Kita nak image apa tadi? Nak image gambar orang syuting. Kita ciptakan image gambar orang sedang syuting. Okey? Lepas tu bila kita dah cipta image itu, baru kita akan pergi kepada era yang kedua. Right. So bila kita nak menggunakan daripada suara latar pula. Ingat tadi baru cipta image. Sekarang ni kita nak menjadi daripada tag kita, daripada chat GPT kita, daripada Word kita, daripada PowerPoint kita.
maksudnya kita dah boleh bawa kepada 11 labs. Okey, ini masih lagi percuma. Cikgu Syarif bercakap tentang benda yang masih boleh guna percuma. Cuma bila percuma, dia ada limited dia. Dia ada had dia. Dia ada kualiti-kualiti yang biasa yang kita boleh guna. Kalau kualiti yang lagi baik, kena berbayar. Okey, good. So, daripada ChatGPT, okey, contohnya daripada sini, bila kita nak gunakan Label Labs ataupun Play HT ni, maknanya daripada ChatGPT kita tadi, okey, daripada teks kita, maksud dia daripada tag kita dah boleh jadikan VO. Dah boleh keluar suara latar. Alright, so daripada sini maknanya kita dah boleh keluarkan satu suara latar yang secara AI. Wow. Cuma nanti nak beggarkan dia, nak sedapkan dia, barulah dekat editing kita nak basekan dia, nak suara dia lebih besar ataupun suara dia lebih kecil. Aku dia kata, so kita boleh tunekan dia punya suara dia. Sebenarnya benda tu adalah kerja kita. Okey, jadi kita dah faham dah. Maknanya daripada image tadi, kita nak image tu apa? Kita dah susun dah. Kita tahu dalam video corporate kita ni, kita nak menunjukkan bangunan jabatan kita. Kita minta dengan AI, minta dengan Midjourney ataupun Leonardo adalah image bangunan kita. Lepas tu kita nak apa lagi? Main entrance kita, depan kita, ruang lega kita, lobby kita dan sebagainya. Okey, so bila dari situ, then cara yang paling cepat kita kena buat adalah buat suara latar dulu. Bila kita dah buat suara latar ni, suara latar dah ready dah, kita dah dapat suara latar kita lebih kurang dalam 45 saat. Mana kita tahu dah video kita dapat 5 minit. Right? So kita menciptakan image mengikut teks, mengikutkan word, mengikutkan perkataan yang kita sebut tadi. Clear itu Image apa kita nak? Kita susun di atas tu, kita puzzle dia offline yang cikgu sebut tadi tu. Dalam editing tadi cikgu dah sebut offline. Offline dulu, assemblekan dulu. Jangan fikir pasal grafik, jangan fikir pasal efek dan sebagainya. Okay, good. So bila kita dah pergi kepada audio, then kita akan pergi lagi kepada alright, kita pergi kepada runway. Runway ni apa pula cikgu? Okey, runway ni sebenarnya bila kita ciptakan Midjourney tadi, bila kita ciptakan Leonardo tadi. Ingat kita ciptakan Midjourney dengan Leonardo tadi. Ni. Yang kita dah cipta image tadi. Image ini tak bergerak. Image ini tak bergerak. So nak menggerakkan dia, kita kena pergi kepada runway. Okey, fungsi runway dia untuk nak animate, untuk nak hidupkan dia. Maksud dia kita nak jadikan dia adalah visual bergerak. Ini adalah visual bergerak. Ni yang boleh digunakan lah. Banyak lagi yang boleh digunakan, tak ada isu. So maknanya visual yang bergerak. So maknanya hidup dah seperti tadi yang foto tadi dibuat oleh Midjourney atau Leonardo. Sebenarnya kita dah menggerakkan dia. Kalau contoh di sini kita dah menggerakkan dia. Kita menggerakkan dia, dia senyum dia. Sebab tu hari ni dah ada banyak visual-visual yang tiba-tiba dia hidup. Tiba-tiba dia boleh bercakap. So ini adalah menghasilkan visual. So sebenarnya kita perlu faham, bila kita menghasilkan video corporate, sebenarnya kita perlu ada bahan. Kalau biasa kita pergi shooting satu. Tetapi dalam kerja video corporate berbentukkan AI, kita menciptakan image satu. Clear Right. So runway ni adalah menciptakan berbentuk visual untuk bergerak. Okay, good. So kita akan pergi sedikit lagi. Alright. Ini adalah satu lagi yang menciptakan visual AI terus yang bergerak. Okey, ciptakan visual AI terus bergerak. Okey, maksud dia yang ini menciptakan visual yang bergerak. Okey, apa yang diciptakan? Okey, sekejap. Apa pula ni? Banyak sangat. Aduh. Okey. So bila dicipta, aduh dia terlindung pula. Sekejap macam mana dia nak keluarkan?
Aduh, tak boleh keluar. Okey, so kalau kita tengok seperti visual ini fully AI. Okey. Alright, so ini adalah berbentuk visual bergerak. Inframinda Global sendirian Ini yang dikatakan berhad memainkan visual itu peranan bergerak. dalam Nampak? Orang ini berjalan. Ini dipanggil visual bergerak. So bila kita tengok pergerakan dia, itu asal dia daripada visual. So menggunakan apps yang last tadi. industri multimedia Nampak? Semua pergerakan tangan dia semua dan bergerak. menyumbang kepada perkembangan berinovasi dalam Ini teknologi adalah visual multimedia. yang bergerak. So yang ini telah digunakan dengan ini. Ini adalah apps dan software ini yang kita gunakan untuk menghasilkan image ini. Kepada jabatan dan agensi kerajaan Clear? di Malaysia. Boleh faham tak kat situ? Perkhidmatan kursus Okey, sekarang ni kalau latihan kita tengok multimedia, visual ini perkhidmatan nampak produksi, ini adalah production 100%. house, Kita just perkhidmatan ambil daripada pembekalan AI, peralatan, minta dengan AI, perkhidmatan pembangunan studio dan createkan image dengan maintenance AI IMG, mempunyai bilik untuk kelas dia dan virtual menghasilkan studio bersama standard kelengkapan image yang prasarana bersesuaian lengkap, dengan berkapasiti, image kita di peserta Inframinda berkaitan seramai dengan kursus 20 multimedia. hingga 40 orang suatu masa. IMG menyediakan perkhidmatan Okey, produksi ada soalan yang seperti lain. tenaga pakar dalam mengendalikan peralatan Ada tak soalan teknologi yang HD berpengalaman tanya? dan diiktiraf. Peralatan-peralatan sentiasa up to date. Kerja-kerja rakaman, penerbitan Okey, video so corporate, bila kita dah begitu, multi-camera, then studio editing dari dan segi part lain, kalau kita tanya ni cikgu, yang editing ni macam mana pula? Okey, ini adalah kerja editing. Nampak dah kan kat sini Ini adalah hasil daripada editing video. Okey, ini adalah hasil daripada editing video. So maksud dia hanya memberikan kita adalah image sahaja. Technology Network Device Interface, NDI. IMG mengorak langkah membina Dia memberikan kepada kita adalah berteknologi image tinggi sahaja. dengan berdaya saing membina kemasyhuran dunia multimedia broadcasting. Alright. So maknanya kita dah boleh combine dalam kerja editing. Ini adalah sebahagian dia yang paling besar. Okey, ada soalan yang lain berkaitan ini? Okey, so saya akan pergi sikit. Okey, good. Yang paling penting adalah bila kita dah ni kita akan cakap tentang type of the prompt. Ini yang sebenarnya yang menjadi pening atau masalah kepada kita sebenarnya. Okey, sebab kita pun tak tahu apa yang kita perlu minta dan cara bagaimana kita nak minta sebenarnya. Sebab di dalam prompt ni adalah banyak sebenarnya dia ada kriteria, dia ada subjek yang sebenar yang kita boleh minta. Bukan semua benda yang kita boleh suka-suka je kita type dia terus jadi. Tidak. Sebab tu kalau boleh praktiskan lebih sedikit untuk pembangunan prompt, pembangunan teks prompt ini supaya dia mendapat image yang lebih tepat. Sebab tu kalau kita tengok dalam iklan-iklan lain dalam image-image lain mengatakan bahawa bila kita tengok dalam image AI kadang-kadang dicacat dan sebagainya adalah disebabkan oleh kerana prompt yang kita hantar itu tidak lebih tepat kepada subjek dia. Jadi mudah. Hari ni kalau ikut saya dah memang suka dengan kerja-kerja di bawah AI ni sebab kita dah boleh menghasilkan visual kita, video kita dengan mudah dan tanpa kita. Okey, kalau kita tengok dari segi 4 ini lagi sekali cikgu sebut, maknanya kalau kita guna 4 ini pun dah cukup dah. Kalau kita dah bermula dengan 4 image ini adalah satu visual yang boleh bermain dari segi visual. Okey, apa yang perlu kita buat? Sebenarnya apa yang perlu kita nak lakukan ialah kita perlu begini. Sebenarnya kita perlu image, iaitu kita perlu puzzle dulu image kita. Kita menggunakan pixel ini. Kita ciptakan image sebanyak yang boleh. So daripada image ni kita dah susun atur dah. Alright? So kita boleh gunakan ataupun kita gunakan image dalam bentuk Leonardo ataupun dalam bentuk Midjourney. So maknanya bila kita dah ni then audio tadi text, so ChatGPT. Maknanya kita dah guna ChatGPT right. So ini yang paling lalu dah common dah, semua orang dah memang tahu dah gunaan ChatGPT. So bila kita guna ChatGPT dan kita boleh hantar daripada chat untuk jadikan audio.
So maknanya kita dah letak satu layer lagi di sini, adalah layer audio. Ini adalah layer suara latar. Maknanya dah ada kita begini. So semua ini bila dah siap satu demi satu, baru kita bawa masuk ke dalam software editing kita. Iaitu kita pergi kepada software editing. Tak kisah you nak pakai CapCut pun boleh, nak pakai Canva pun boleh, nak pakai Final Cut Pro pun boleh, nak gunakan Adobe Premiere Pro pun boleh, nak gunakan DaVinci pun boleh, nak guna Edius pun boleh, nak guna apa sahaja software semua boleh. Tak ada masalah sebenarnya. Cuma sekarang ni kita perlu faham adalah pembangunan di dalam AI itu sendiri. So maknanya kita boleh gabungkan dalam satu penerbitan. Kalau kita tengok dari segi gabungan tu adalah kami di Inframinda akan menggunakan video corporate. Okey. AI. Bekalan peralatan. Oh, yang ini adalah video corporate yang semi AI. Kalau kita tengok ini semi AI, penggunaan AI itu dimixkan bersama visual kita. Dan so kita ada visual-visual yang memang kita dah hasal dia daripada video corporate kita. So separuh dan agensi kerajaan di Malaysia. Inframinda Global, syarikat multimedia bertaraf Bumi Putra, berdaftar sijil kewangan Malaysia. Bila kita bawa masuk, mempunyai pengiktirafan kelayakan dalam bidang tenaga pengajar dan perkhidmatan produksi. Okey, so ini adalah sebahagian daripada visual yang sebenar dan kita cantum bersama dengan one part of dalam dia adalah AI. Pengurusan sehingga bahagian contoh kalau kita tak dapat bahan itu, kita tak ada bahan yang kita boleh menggunakan, ni adalah part of AI tadi nampak tak? Maknanya dalam video corporate kita tadi kita boleh mixkan bahan tersebut sama dengan visual asal dan juga AI bagi memenuhi keperluan produksi dan kursus. Kita boleh membantu image kita tu kalau dia tak cukup, bahan kita tak ada, kita boleh gunakan bahan AI. Bidang kebakaran IMG, perkhidmatan kursus dan latihan multimedia. Yang lain kalau guna gambar, produksi, foto yang production di-shoot house, boleh guna AI perkhidmatan tak? pembekalan peralatan. Itu soalan cepu mas. Kalau guna foto luar, boleh tak animate dalam AI? Okey. Pada hakikat dia, bila kita buat masuk dalam AI, kita masih boleh animate dalam AI sebenarnya. Sebab tu daripada foto tadi, kita boleh animate menjadikan visual by AI. Kalau kita nak menggerakkan dia bercakap, foto yang kita ambil snap foto. Bila kita snap foto, kita nak dia bercakap. Alright, so foto tadi kita buat masukkan dalam 11 Labs. So daripada 11 Lab juga, kita dah masuk kepada runway. So dia dah boleh berubah untuk dia bercakap sebenarnya. Boleh. Boleh sebenarnya. So daripada situ kita save, kita menjadikan dia MOV. So dia jadikan bahan video untuk kita buat kerja-kerja editing. So maknanya hari ni dia punya dah tak ada limit lagi dah, tak ada had lagi. Sebab tu dalam penerbitan video corporate ni, Cikgu Syarif dah berani dedahkan bahawa konsep fizikal yang kita boleh shoot dan juga konsep AI juga yang membantu dalam menghasilkan sebenarnya. Memang dalam AI kita tak boleh lagi. Belum sampai masa lagi yang kita mengatakan bahawa kita dapat perfect that AI menggantikan kerja fizikal. Tidak. Kecuali untuk menghasilkan kerja AI dibayar juga dengan nilai 40,000 atau 50,000 boleh menghasilkan dia perfect dalam bentuk AI. Sebab banyak yang kita nak menghasilkan, kita patut kena membeli beberapa tools yang penting digunakan untuk penghasilan dalam AI sebenarnya. Bukan hanya semata-mata kita boleh guna yang free tu boleh kekal hebat. Tidak boleh sebenarnya. Jadi sebenarnya apa yang kita buat sekurang-kurangnya at least pendedahan awal kepada semua supaya boleh menggunakan teknologi AI itu sebenarnya. Kan okey, right. So kepada kawan-kawan, kepada sahabat, ada soalan lagi yang nak tanya? Okey, so kalau guna drone, kita kan ada lesen dari DCA ke cikgu? Okey. Oh, ni dah pergi kepada segmen drone Maksudnya hari ni di Malaysia sebenarnya agak ketat terlalu ketat sebenarnya drone ni. Bila ada lesen sekalipun, permohonan untuk DCA kena mohon juga.
Walaupun kita ada lesen untuk memandu drone yang dikeluarkan oleh Asia, drone Asia dan sebagainya, tetapi kita kena memohon dengan DCA juga untuk penerbangan bila dan sebagainya, insyaAllah. Boleh, bagus maknanya daripada drone juga kita nak buat masuk ke dalam AI, nak animatekan dia, insyaAllah boleh. Hari ni, itu katakan AI tadi, sebenarnya Cikgu Syarif dah keluarkan beberapa bahan yang kita nampak adalah, ini adalah sebahagian daripada sebahagian daripada apa yang you all nak bermain dengan AI yang cikgu boleh bantu anda. Ini adalah cukup dah. Okey, apa yang patut dibuat adalah perlu daftar akaun. Okey, apa yang perlu dibuat adalah daftar akaun, iaitu buka akaun, right, then you all dah boleh run dah through. So selalunya ada yang dia lebih kurang dalam 150 point, ada yang 120 point. Yang dia bagi point kepada kita, maksud dia bila hari tu kita menggunakan dia secara percuma. Bila kita renderkan dia, kita downloadkan dia, dia akan start mula potong point kita. Kalau hari tu point kita dah habis, so maknanya kita kena tunggu besok pula, kecuali kita register sampai 2, 3, 4 account supaya kita boleh guna berkali-kali, insyaAllah. Kan right. So okey, so kalau kata tadi permit Caam, betul lagi sekali saya baca. Okey, kalau nak guna drone, betul kita kena minta dengan Caam permit untuk fly dan sebagainya. Hari ni cukup ketat Cikgu Hazmi kita hari ni cukup ketat sebab banyak sangat berlaku kesalahan-kesalahan begitu, insyaAllah. Okey, so dari segi lain ada soalan-soalan yang berkaitan dengan penerbitan video AI. Sebenarnya kalau kita nak membuat physical, video kita physical, maksudnya visual kita semua shoot by physical, tapi suara latar sahaja kita nak guna AI, yes, anda boleh bawa skrip yang tadi tu ke dalam 11 Labs. So dalam 11 Labs ni akan menghasilkan VO dalam bentuk AI. Dah, so maksudnya boleh bawa ke dalam editing yang kita guna tadi. So tak ada isu pun. Hari ini bukan semestinya kena guna AI 100%, tak. Kita hanya boleh menggunakan part mana yang kita gunakan untuk AI, part mana yang kita nak gunakan fizikal. Jadi terpulang kepada anda yang di luar sana, insyaAllah. Itu sebenarnya sebahagian yang memang Cikgu Syarif bawakan kepada kita semua. Inilah sebahagian daripada yang kita dapat. Okay, so ada soalan yang lain? Baik Cikgu Syarif, kita ada lagi lebih kurang dalam 10 minit je lagi. So saya berjanji akan berhenti pada pukul 1. Sebab kita bertahan selama 4 jam hari ni, alhamdulillah. Okey, so ramai yang masih bagaimana nak buat prom yang baik. Okey, so sebenarnya nak buat prom yang baik adalah satu proses pembelajaran. Tak ada perkataan yang Cikgu Syarif boleh sebut hari ni, bila sebut terus jadi prom tu, tak. Dia kena ada satu proses pendidikan. Sebab tu kalau hari ni tak mustahil kalau kita masuk khusus untuk pengajian prom saja 2 atau 3 hari. Boleh faham Maksudnya bukan kata saya tak nak bagi hari ni. Kalau saya bagi pun, dia terlalu ringkas sebenarnya prom tu. Prom ni kita boleh tulis, kita boleh type je apa sahaja kita suka. Terlintas dalam fikiran kita, kita type aja. Cuma melalui perkataan kita memberi arahan. Melalui perkataan kita memberi arahan. Kalau arahan tu tidak tepat, penghasilan dia tidak tepat, insyaAllah. Okey kan? So maknanya clear kat situ. Kalau boleh join kan Maki. Maki kalau boleh join Makku Maki pakai nak buat prom bagaimana. Okey, tu Nurul. Cikgu berkongsian terbaik sangat dari terima kasih. Pakai Google Translate. Ya betul, memanglah. Sebenarnya dia begini. Hari ini kalau kita nak dapat image yang tepat, salah satu dia adalah kita mesti masuk dalam English. Word dia adalah English. Salah satu cara dia lagi adalah kita key in dalam bahasa Malaysia, translatekan dia, kita copy dan paste. Baru kepahaman AI ni pun sebenarnya dia kena faham. Dia pun adalah sistem SCQ, sistem engine. Kalau kita bagi prompt ataupun kita bagi maklumat yang tidak tepat, dia sendiri agak confused ataupun hang. Macam kita lah, hang juga kan. Macam tu. InsyaAllah, okay, good. Terima kasih. Yang lain dan terima kasih kepada cikgu dah menganjur. Dah, okay. So, kita ada sekeping lagi ni, cabutan bertuah yang hebat ni. Okay, kita masih lagi bertahan dengan satu cabutan bertuah bernilai RM1,600 ni. Siapa yang bertuah pada hari ini, untuk yang RM1,600 ini, dia berpeluang untuk bersama dengan Cikgu Syarif di atas pelayaran ilmu pada bulan 8 nanti.
di Tasik Banding 4 hari 3 malam. Enjoy. Okay, so right, so kali ni kita nak siapa yang dapat angkat tangan mengaku diri dia tu betul, kita accept. Kalau tidak, kita akan cabut yang baru. Boleh? Okay, right. Terima kasih juga Tuan Raja dan admin kelas hari ni. InsyaAllah tunggu sekejap. Then, okay, so sebenarnya itu cek bernilai 1,600 telah dikeluarkan. Alright, then Cikgu Sharif akan buat cabutan. Dan di akhir program ini, Cikgu Sharif akan membuka studio ni. You all nak tengok macam mana Cikgu Sharif live daripada studio, daripada virtual studio selama 4 jam hari ni, depan dan belakang. Boleh Kita akan tengok secara keseluruhannya. Cikgu Sharif tak nak hidden, tak nak sorok. Nak bagi you all belajar, nak bagi you all faham. Virtual studio di Ifram Indah ni dia lain macam sikit. InsyaAllah. Saya rasa kat situ, okay? Right, then studio Ifram Indah ke green screen. Okay, insyaAllah. Okay, so tanpa melenggahkan masa, Cikgu Sharif dah berjanji tadi, okay, right? Untuk 1,600, Cikgu Sharif akan undi untuk yang satu orang aja, okay? Kosong jangan kata Cikgu Sharif ada apa-apa, tak ada. Dia tak pilih, semua adalah yang hadir adalah anak didik Cikgu Sharif, sahabat-sahabat Cikgu Sharif, semua memang terbaik, okay? Cuma rezeki hak masing-masing. Ni macam duit gayo je ni. Okay, right. Then lagi sekali, ataupun Cikgu Sharif buat satu lagi, the miracle there, terus campak di atas lantai. Then daripada sini kita buka. Okay, daripada sini kita buka. Dah belum? Okay, good. Sini kita buka, right? Okay, till down sikit. Till down sikit lagi. Okay, good. Alright, so sekarang ni cikgu akan ambil satu saja. Cikgu tak tahu yang mana. Okay, satu saja yang cikgu telah keluarkan. Right, orang ini telah berjaya mendapat cabutan betul bersama Cikgu Sharif hari ini. Alhamdulillah, rezeki dia. Dan akhirnya cikgu dapat Nurul Samimi binti Ahmad Yazid. Ada tak? Nurul Syamimi binti Ahmad Yazid. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Okey, satu. Nurul Syamimi binti Ahmad Yazid. Dua. Okey, anggap dia dah balik, right? Clear, semua setuju? Setuju. Okey, good. Okey, ada sijil tak? Nanti ada. Sijil pun ada. Sekejap, cikgu nak settlekan cabutan betul kali kedua, right? Okey, good. Yang kedua, siapa dapat bersama Cikgu Sharif atas pelayaran ilmu di Tasik Banding? Okey, yang kedua, MRSM Pasir Salak, Muhammad Irwan Rashidi bin Muhammad Rashid, MRSM Pasir Salak, Perak. Maktab Rendah Sain Mara, Perak. Ada tak ada? Okey penama dia Muhammad Irwan Rashid bin Muhammad Rashid. Okey, MRSM Pasir Salak, Perak. Okey, clear kat situ? Dah. Okey, right. Alhamdulillah, tahniah yang berjaya. Terima kasih kepada semua yang berjaya. Dan okey, Cikgu Sharif minta maaf banyak-banyak. Seandainya kelemahan dan kekurangan Cikgu Sharif, lama saya tak buat online. Kadang-kadang goyang juga dalam studio pun. Okey. Dan pada yang mengenali Cikgu Sharif, biodata Cikgu Sharif, cikgu dah letak dah tadi. Profil Cikgu Sharif. Dan walaupun hari ini secara ringkas dia,
Okey, kalau yang berminat nak join Iframinda, nak kursus yang lebih detail, tengok dekat Facebook Iframinda, tengok dekat website Iframinda, insya-Allah. Okey, kita akan lakukan yang terbaik untuk anda semua. Sebab ini adalah janji Cikgu Sharif, sharing ilmu adalah sebahagian dalam hidup Cikgu Sharif, sebab kami dah berpengalaman dalam menghasilkan penerbitan video korporat, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kalau ada jabatan yang nak buat video korporat, bagi tahulah, bisik-bisik je. Okey, kita bagi harga adik-beradik. Okey, right. So di akhir sekali sebelum kita menutup untuk program ini, Cikgu Sharif bukakan live ini untuk anda lihat studio sebenarnya. Boleh cross lah, tak ada masalah. Okey. So buka white. Alright, okey. So ini adalah studio yang kalau anda tengok virtual studio daripada studio di bawah ni, inilah tim yang control di belakang. Di sebalik tadi, inilah tim yang control di belakang Cikgu Sharif. Dia orang ramai sebenarnya, bukan sikit yang menjalankan program ni. Okey. Okey, right. Okey, yang kontrolkan di sini, dia di atas ada TV, sebab tu Cikgu Sharif nampak TV tolak atas sikit. Tolak atas sikit. Di atas tu semua Cikgu Sharif nampak semua TV. Okey, dia nak nampak kan? Okey, dia ada TV dia apa semua, complete that. Dia orang control by multi view dekat sebelah kiri. Ini adalah sistem yang duk tukar shot apa semua. Alright, ni yang Cikgu Sharif kalau tiap kali dia nak buat live streaming, dia memang akan macam ni. Okey, so balik kepada depan. Buangkan background kita, tinggalkan background yang hijau sebelum ni. Okey, sekarang ni kita buangkan segala. Okey, white kan, ambil master belakang tu, white kan. White kan, semua white. Kamera semua white, tak ada sorok lagi. Okey, inilah sebenarnya studio Cikgu Sharif kalau anda nak nampak. Okey, di atas ada lighting semua. Ni yang studio meja kedua tadi. Ni studio B. Pen dan kamera. Okey, ni adalah studio B, tadi studio A belah. Tak tengok ni. Nampak kan? Okey. Ini adalah studio B. Ini adalah sebenarnya yang saya bertukar-tukar tadi. Ini adalah sebenarnya studio dia. Ini adalah virtual studio. Di atas semua adalah lighting. Okey, di atas adalah lighting yang telah digantung sebenarnya. Okey, kalau kita tengok lighting sampai ke belakang sebenarnya ada lighting. Right? So ini adalah sebahagian daripada studio di Iframinda. So kalau ada yang berminat, sebenarnya kalau ada yang berminat nak visit dia, nak tengok studio Iframinda, welcome there. Welcome kepada kami di Iframinda, insya-Allah akan memberikan yang terbaik. Jadi Pak Din tak ada ini je tu. Pak Din jaga kebun. Alhamdulillah sebenarnya apa yang kita jalankan hari ini telah membuahkan hasil. Alhamdulillah kita dah mencapai pada pukul 1 dah. Oh, ngam-ngam pukul 1 dan okey. Saya rasa terima kasih banyak kepada semua yang hadir, right? Dan salah silap Cikgu Sharif minta maaf banyak-banyak, insya-Allah. Okey, dan ucapkan selamat berpuasa, jika di umur panjang kita selamat menyambut Hari Raya, insya-Allah. Kami di Iframinda terima kasih juga kepada Fauzan, tim daripada WBL, daripada Politeknik Metro, PTSS, admin saya Zura, Aini, Ila, yang bertugas lumus untuk menghasilkan video montaj dan sebagainya. Jadi saya minta dengan dia orang, admin ada hantar video montaj tu semua dalam grup. Tuan-tuan dan puan-puan bila free boleh tengok balik secara preview, dan music apa semua ada. Sebab oleh kerana hari ni walaupun Google Meet, walaupun Zoom, walaupun apa semua, bab copyright music memang kena. Bukan hanya Facebook saja, bukan TikTok saja, insya-Allah. Okey, right. So terima kasih kepada semua. Cikgu dah halalkan segala ilmu yang cikgu bawa. Okey, jadikanlah walaupun sedikit ilmu hari ini, at least panduan dan juga dorongan kepada tuan-tuan dan puan-puan nak menghasilkan video korporat di jabatan masing-masing, insya-Allah. Okey, terima kasih lagi sekali daripada kami. Terima kasih dan tahniah kepada yang pemenang. Yang tidak menang, jangan give up, jangan rasa stress that. Join Iframinda, insya-Allah akan ada rezeki lagi. Baik, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian. Assalamualaikum.